Februari 2012, Brian Nixon Lomas cipta sejarah baharu Sukan Olimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2012, Brian Nixon Lomas, penerjun negara, mencipta sejarah menjadi atlet pertama negara yang layak dalam 3 acara di Sukan Olimpik 2012. Beliau mengesahkan penyertaannya dalam 3 acara selepas meraih pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama bergandingan dengan Huang Qiang pada Piala Dunia Persekutuan Akuatik Antarabangsa FINA ke-18 di London. Gandingan Brian Huang memperoleh tempat ketiga selepas mengumpul 432.09 mata. Tempat kedua dimiliki oleh gandingan Evgeny Kuznetsov Ilya Zakharov dari Rusia yang mengutip 439.83 mata. Dan tempat pertama jatuh kepada pasangan Chin Kai, Lui Yutong dari China dengan kutipan 445.71 mata. Brian sebelum itu telah layak ke Sukan Olimpik 2012 dalam acara 3 meter papan anjal dan 10 meter platform individu. Sukan Olimpik 2012 dijadualkan berlangsung pada bulan Julai 2012 di London.